Pada hari Puan Sri berangkat pergi bercuti, saya ditinggalkan berdua sahaja dengan Tan Sri di rumah. Teringat kata-kata Puan Sri sebelum ini, Tan Sri itu terlalu besar dan gagah saya tak larat. Ketika itu wajah Tan Sri berubah serius. Zaleha ada cakap macam tu ya? Saya bertanya. Bolehkah saya bantu apa-apa? Mata Tan Sri membesar dan dia tergagap. Suraya apa yang awak? Tan Sri pun susah juga kan Puan Sri pula mengelak. Ketika itulah saya sedar. Saya faham kenapa Puan Sri berasa begitu terbeban. Saya dapat merasakan sendiri betapa hebatnya tenaga kelelakian Tan Sri. Betul ke ini? Tubuh orang berumur 70 tahun semangat dan tenaga yang memancar dari badannya tidak kalah dengan orang muda. Patutlah Puan Sri rasa tidak mampu menanggungnya. Namun saya hanyalah seorang pembantu rumah yang telah bekerja di kediaman Tan Sri Halim selama 10 tahun. Saya tidak pernah bermimpi untuk mengkhianati Puan Sri yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Saya juga tidak menyangka satu pilihan impulsif akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Sebelum cerita bermula, sokongan anda melalui subscribe dan like amatlah dihargai. Baiklah, mari saya ceritakan kisah sebenarnya. Nama saya Suraya, berumur 55 tahun. Sudah 10 tahun saya bekerja sebagai pembantu rumah di kediaman Tan Sri Halim. Selepas suami saya meninggal dunia dan saya hidup bersendirian. 10 tahun lalu ketika pertama kali bertemu Tan Sri Halim, beliau berumur 60 tahun. Tetapi karismanya sungguh luar biasa, sukar untuk dipercayai. Kini pada usia 70 tahun pun beliau masih sihat dan segak bergaya. Istrinya Puan Sri Zaleha berusia 67 tahun, tetapi masih anggun dan jelita. Beliau merupakan bekas penuntut jurusan seni suara di zaman mudanya, jadi suaranya sangat merdu dan lunak. Pada mulanya, hubungan kami hanyalah sekadar majikan dan pekerja, tetapi lama-kelamaan kami menjadi rapat seperti keluarga. Semasa Tan Sri menjalani pembedahan, saya menemani Puan Sri menunggu sepanjang malam di hospital. Mereka juga menyambut hari jadi saya dan memberi hadiah setiap kali hari raya. Berkat adanya Suraya rumah ini, rasa seperti rumah sebenar. Itulah yang selalu diucapkan oleh Tan Sri. Namun selama 10 tahun ini, ada satu perkara yang membuat saya tertanya-tanya. Walaupun mereka pasangan suami isteri yang saling menyayangi, ada sesuatu yang kekok antara mereka. Menjelang malam, Puan Sri akan masuk ke bilik tidur lebih awal, manakala Tan Sri sering menghabiskan masa bersendirian di ruang tamu sehingga lewat malam. Pada musim bunga tahun ini, genap tahun ke-10 saya bekerja. Saya sering melihat Puan Sri kelihatan lebih letih daripada biasa. Tan Sri pula semakin kerap berada di bilik bacaannya sehingga lewat malam. Suatu petang ketika saya sedang mencuci pinggan, Puan Sri datang ke dapur. Suraya, boleh kita bincang sekejap? Suara Puan Sri kedengaran berat, tidak seperti biasa. Suraya, cerita ni jangan sesekali bagi tahu Tan Sri ya. Ini rahsia antara kita perempuan saja. Di mata Puan Sri terpancar satu kegusaran mendalam yang belum pernah saya lihat. Waktu itu saya ingatkan ia sekadar luahan perasaan biasa. Saya langsung tidak menyangka kata-kata Puan Sri seterusnya akan mengubah hidup saya yang tenang ini sepenuhnya. Semasa duduk bersebelahan di sofa ruang tamu, Puan Sri kelihatan sangat berbeza. Wanita yang sentiasa tenang dan anggun itu kini menggigil tangannya. Suraya, janji jangan cakap dengan sesiapa, terutamanya Tan Sri. Suara Puan Sri bergetar. Saya mengangguk dan menunggu. Ada kepercayaan yang utuh terbina selama 10 tahun ini. Sebenarnya saya sangat tertekan dalam perkahwinan ni. Puan Sri mula membuka bicara perlahan-lahan. Mulanya saya sukar memahami maksud beliau. Bukan Tan Sri jahat orangnya. Masalahnya dia terlalu sihat. Muka Puan Sri menjadi merah padam. Barulah saya dapat mengagak apa yang ingin disampaikan. Dah umur 70 tahun pun bahagian tu suami saya masih terlalu besar dan fungsinya masih sama. Benda tu saya dah tak tahan lagi. Saya terkejut.
Selama 10 tahun tinggal di rumah ini, saya tidak pernah membayangkan perkara sebegini. Puan Sri menyambung, dari muda memang dia macam tu. Tan Sri memang luar biasa dalam semua hal. Berniaga pun hebat, hal itu pun hebat. Mendengar pengakuan Puan Sri, perasaan saya bercampur baur. Rasa kasihan ada, tapi tanpa sedar timbul juga rasa ingin tahu. Betul ke masih gagah pada usia 70 tahun? Kalau sampai Puan Sri rasa seksa begitu, maknanya saya sendiri terbayang perkara yang bukan-bukan. Suraya saya dah tak larat, simpan masalah ni seorang diri. Puan Sri memegang tangan saya. Saya tak boleh cerita benda ni pada kawan-kawan Datin atau Puan Sri yang lain. Cuma Suraya je yang mungkin faham. Ketika itu, saya fikir saya hanya perlu menenangkan dan menasihatinya. Namun di sudut hati kecil saya, benih-benih fikiran lain mula bercambah. Saya wanita berusia 55 tahun juga sudah lama hidup sendirian. Selepas kematian, suami saya sudah menutup pintu hati untuk hal-hal begini. Tetapi selepas mendengar luahan Puan Sri naluri yang lama tertidur, seakan-akan terjaga semula. Puan Sri tak cuba berbincang dengan Tan Sri ke? Saya bertanya dengan berhati-hati. Kalau boleh bincang dah lama saya buat. Tan Sri tak suka cakap pasal hal ni. Puan Sri mengeluh panjang. Lebih 40 tahun kahwin kami tak pernah betul-betul bincang hal ni secara terbuka. Detik itu satu fikiran pelik muncul. Bolehkah aku membantu? Tentu saja masa itu saya tak terfikir bantuan yang spesifik. Cuma niat samar-samar untuk menyelesaikan masalah keluarga ini. Puan Sri, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya sendiri terkejut soalan itu keluar dari mulut saya. Puan Sri memandang saya sebentar lalu menggeleng. Terima kasih atas niat baik Suraya. Tapi ini masalah suami isteri kami, kena selesaikan sendiri. Perbualan malam itu berakhir di situ. Tetapi saya tidak boleh tidur. Pengakuan Puan Sri terus berlegar dalam kepala. Dan yang paling utama, rasa ingin tahu yang baru terhadap Tan Sri mula membuak-buak. Beberapa hari selepas itu saya rasa seperti orang yang berbeza. Semasa bekerja seperti biasa pun fikiran saya asyik melayang. Setiap kali melihat Tan Sri, kata-kata Puan Sri terngiang-ngiang. Gagah perkasa walaupun usia 70 tahun. Bila saya menghantar kopi kepada Tan Sri di pagi hari, pandangan saya terhadapnya sudah berubah. Memang jelas beliau berbeza berbanding lelaki 70 tahun yang lain. Bahunya lebar postur, badannya tegak dan langkahnya bertenaga. Paling ketara, renungan matanya yang berkarisma masih tajam seperti orang muda. Suraya, sedap betul kopi hari ini, puji Tan Sri sambil tersenyum. Waktu itu saya rasa muka saya panas. Kalau dulu saya anggap ia pujian biasa, tapi entah kenapa kali ini ia kedengaran lain. Terima kasih Tan Sri, suara saya bergetar lebih daripada biasa. Tan Sri memandang saya dengan hairan. Suraya, awak sakit ke muka merah semacam? Tak ada apa. Dapur panas sikit. Saya cepat-cepat lari ke dapur. Bila tengok cermin, memang muka saya merah padam. Apa aku buat ni? Saya marah pada diri sendiri. Sepatutnya saya jadi pendengar masalah Puan Sri, tapi saya pula yang berimajinasi bukan-bukan. Namun perasaan itu tidak surut walaupun selepas beberapa hari. Malah makin kuat. Pada satu petang, Puan Sri keluar berjumpa kawan-kawan persatuannya. Tan Sri sedang bekerja di bilik bacaan dan saya membawakan teh. Tan Sri, saya bawakan teh. Oh, terima kasih Suraya. Duduklah sekejap, minum sekali. Memang kadang-kadang perkara ini berlaku, tapi hari itu jantung saya berdegup kencang. Bilik bacaan itu ruang peribadi Tan Sri, jadi suasananya terasa lebih privasi. Kebelakangan ni, saya tengok awak macam lain sikit Suraya. Ada masalah ke? Tan Sri bertanya dengan wajah risau. Beliau memang prihatin dengan perubahan kecil saya sebab dah 10 tahun kenal. Tak ada apa-apa. Saya tak mungkin sebut pasal perbualan dengan Puan Sri. Suraya, kita kan dah macam keluarga, ceritalah apa-apa pun. Suara lembut Tan Sri makin menggugat hati saya. Masa tu,
Terlintas fikiran bahaya. Kalau Puan Sri dah tak larat, mungkin aku boleh tolong, tapi tak terluah dek kata-kata. Sebaliknya, saya cakap benda lain. Tan Sri nampak stres sangat. Nak saya urutkan bahu. Saya sendiri terkejut dengan pelawaan itu. 10 tahun kerja tak pernah saya tawarkan diri begitu. Tan Sri pun nampak terkejut. Urut bahu. Suasana senyap seketika. Saya risau bunyi jantung saya didengari. Boleh juga. Memang bahu saya rasa tegang sangat ni. Tan Sri mengangguk. Tangan saya mula menggeletar. Bila saya letak tangan di bahu Tan Sri yang lebar itu, rasa macam ada arus elektrik mengalir. Otot bahunya keras dan padat terasa di tapak tangan saya. Betul ke? 70 tahun ni, badannya tegap macam orang muda. Ah, leganya. Tangan Suraya ni panas dan sedap mengurut, puji Tan Sri. Bunyinya lain macam di telinga saya. Saya mengurut dengan lebih berhati-hati. Tiba-tiba benda pelik berlaku. Nafas Tan Sri makin dalam dan badannya sedikit menegang. Tiba-tiba bunyi pintu utama dibuka. Abang saya dah balik, suara Puan Sri kedengaran. Saya cepat-cepat tarik tangan dan menjauh. Ah, Zaliha dah balik rupanya. Tan Sri pun nampak gelabah. Sejak hari itu ada ketegangan pelik antara saya dan Tan Sri. Kalau bertentang mata kami, cepat-cepat alihkan pandangan. Perbualan pun jadi kaku. Saya sedar diri saya sedang berubah. Niat asal nak tolong selesaikan masalah Puan Sri, tapi sekarang, perasaan sendiri yang lebih menguasai. Hari penentuan tiba apabila Puan Sri pergi bercuti menaiki kapal persiaran krus bersama rakan-rakan universiti lamanya. Percutian 4 hari 3 malam itu bermakna buat pertama kalinya hanya saya dan Tan Sri tinggal di rumah besar itu. Pagi itu saya buat keputusan luar biasa. Saya pilih baju kurung moden yang agak singkat paras lutut, sesuatu yang jarang saya pakai. Rambut didandan rapi dan saya pakai minyak wangi lebih sikit. Tak tahu kenapa, tapi saya rasa hari ini hari istimewa. Suraya nampak cantik lain macam hari ini, tegur Tan Sri pagi itu. Muka saya merona merah. Ya ke Tan Sri? Ya, nampak berbeza. Tukar minyak wangi baru ke? Saya perasan mata Tan Sri menjalar melihat penampilan saya terhenti sekejap pada kaki saya. Semasa sediakan makan tengah hari, saya masak lauk kegemaran Tan Sri dengan penuh kasih sayang. Suraya ada hari istimewa ke makanan sedap sangat ni? Tak adalah. Cuma sebab Puan Sri tak ada, saya boleh fokus pada Tan Sri seorang. Jawapan saya buat Tan Sri tersenyum penuh makna. Petang itu, suasana makin hangat. Tan Sri tengok TV di ruang tamu saya pula, pura-pura sibuk mengemas di kawasan situ. Sengaja saya membongkok lap meja depan Tan Sri atau jinjit kaki lap almari tinggi. Suraya dah lah tu buat kerja. Rehatlah sekejap. Zaliha tak ada, tak payah sibuk sangat. Mari duduk tengok TV sekali. Tan Sri menepuk sofa. Saya pura-pura ragu lepas tu duduk. Sengaja saya biarkan kain tersingkap sikit menampakkan betis. Jarak kami lebih dekat dari biasa. Filem P. Ramlee di TV langsung tak masuk dalam kepala. Kehadiran Tan Sri terlalu kuat. Bau minyak wangi maskulin dan haba badannya terasa. Suraya. Tan Sri panggil nama saya tiba-tiba. 10 tahun ni terima kasih banyak ya. Sebab awak rumah ni rasa berseri. Saya yang patut berterima kasih. Tan Sri layan saya macam keluarga. Keluarga? Tan Sri ulang perkataan tu. Memang macam keluarga. Kadang-kadang lebih selesa dan penting dari keluarga sendiri. Masa tu secara impulsif saya bertanya. Tan Sri kebelakangan ni, Tan Sri rasa tertekan kan? Tertekan kenapa? Pasal hal dengan Puan Sri. Wajah Tan Sri berubah serta-merta. Suraya tahu dari mana Puan Sri cerita pada saya. Dia kata Tan Sri terlalu gagah, dia tak larat. Senyap sunyi. Zaliha bagi tahu awak rupanya? Tan Sri mengeluh berat. Sebenarnya saya pun pening. Makin tua ni, Zaliha makin mengelak.
Mesti Tan Sri rasa sunyikan. Saya memberanikan diri mendekat. Dah lebih 40 tahun hidup bersama, bila isteri rasa beban, Tan Sri pun mesti sedih. Tapi Tan Sri masih sihat. Tentu ada nafsu lagi. Tan Sri memandang tepat ke mata saya. Suraya, boleh saya tolong Tan Sri? Bila dah cakap, baru saya terkejut. Apa aku cakap ni? Mata Tan Sri membulat. Suraya, awak sedar tak apa awak cakap ni? Tapi Tan Sri pun lelaki biasa kan? Puan Sri pula menolak. Tan Sri mengeluh lagi. Kemudian memegang tangan saya lama. Betul ke tak apa ni? Suara Tan Sri bergetar. Tak apa. Tak ada siapa tahu. Rahsia kita berdua. Saya makin rapat. Deru nafas Tan Sri kedengaran kasar. Bahu kami bersatu. Perlahan-lahan Tan Sri menyentuh pipi saya dengan tangannya yang kasar tapi hangat. Tan Sri pun nak kan? Saya pun nak. Tan Sri menarik saya perlahan ke dalam pelukannya. Terasa degupan jantung dan kehangatan tubuhnya. Tangan Tan Sri memeluk pinggang saya dan saya bersandar di dada bidangnya. Terasa tegap dan hangat. Masa itulah saya sedar kenapa Puan Sri mengeluh. Saya dapat rasakan betapa hebatnya tenaga lelaki Tan Sri. Memang tak padan dengan umur 70 tahun. Semangat dan tenaganya meluap-luap macam orang muda. Fahamlah saya kenapa Puan Sri rasa tak mampu. Tapi bagi saya ia satu debaran yang mengasyikkan. Perasaan yang dah lama mati kini hidup semula. Di bawah cahaya matahari petang yang samar, kami hanyut dalam perasaan masing-masing. Entah berapa lama berlalu, kami saling berpandangan dan tersenyum. Tan Sri membetulkan rambut saya yang kusut. Suraya tak menyesal. Tak. Sekarang baru saya faham kata-kata Puan Sri. Tan Sri senyum kelat. Nampaknya Zaleha memang tak mampu nak layan. Tapi saya okey. Malah saya suka. Tan Sri genggam tangan saya erat. Rasa bersalah datang tapi tak ada rasa menyesal. Malam itu saya tidur dengan perasaan bercampur baur. Sejak malam itu saya berubah sepenuhnya. Tengok cermin pun nampak lain. Tak sangka umur 55 tahun boleh rasa macam ni lagi. Tan Sri pun sama. Bila terserempak pagi-pagi, kami kekok tapi ada satu ikatan istimewa. Suraya, malam tadi okey? Tan Sri tanya perlahan. Ya, saya okey. Sebenarnya lebih dari okey. Sangat indah. Tapi rasa bersalah pada Puan Sri menghantui. Tan Sri, kita tak patut buat macam ni kan? Saya luahkan kerisauan. Saya pun fikir macam tu. Tapi Tan Sri berhenti sekejap. Tapi hubungan saya dengan Zaleha dah lama dingin dari segitu. Dah macam kawan serumah saja. Kata-kata Tan Sri buat saya lega sikit tapi rasa tanggungjawab makin berat. Petang itu Puan Sri balik dari bercuti. Suraya, macam mana duduk rumah masa saya tak ada? Puan Sri tanya ceria. Biasa je Puan Sri. Risau juga kalau Puan Sri dapat hidup pembohongan saya. Tapi Puan Sri sibuk cerita pasal percutian dia. Rutin kembali seperti biasa tapi suasana antara saya dan Tan Sri dah lain. Pantang bertentang mata, teringat kejadian malam tu. Beberapa hari kemudian, Tan Sri panggil saya ke bilik bacaan. Suraya, pasal hari tu, apa pendapat awak? Saya tak pasti, keliru sangat. Jujurnya saya tak menyesal, malah berterima kasih. Pengakuan Tan Sri buat hati saya cair. Tak sangka boleh jadi macam ni dengan Suraya tapi tak buruk pun. Cuma rasa bersalah pada Zaleha tetap ada. Tapi bahagian suami isteri tu dah lama mati. Bagi saya kata-kata itu macam lesen untuk teruskan. Jadi kita macam mana? Kita buat senyap-senyap. Jangan sampai Zaleha terluka. Bermulalah hubungan sulit kami. Bila Puan Sri keluar, kami curi masa bersama. Mula-mula ingatkan sebab nafsu saja. Tapi lama-lama timbul perasaan sayang. Umur 70 tahun Tan Sri tu langsung tak nampak. Dia lagi menarik dari orang muda dengan pengalaman dan sikap prihatin dia. Suraya, tak sangka umur macam ni saya boleh rasa cinta lagi. Saya pun sama Tan Sri. Lepas suami meninggal tak pernah terfikir pun.
Kami saling memberi makna baru dalam hidup masing-masing. Beberapa bulan berlalu hubungan makin dalam. Bukan sekadar fizikal tapi emosi. Tan Sri cerita pasal bisnes kenangan muda. Saya bertua jumpa Suraya di usia senja ni. Saya rasa macam bunga yang baru mekar bila dengar pujian Tan Sri. Keyakinan diri sebagai wanita kembali. Tapi rasa bersalah makin tebal lebih-lebih lagi bila Puan Sri makin rapat dengan saya. Suraya happy betul saya sekarang. Lepas luah kata awak, hari tu rasa ringan kepala. Saya rasa berdosa sangat. Puan Sri mengadu untuk cari ketenangan tapi saya pula ambil kesempatan ke atas suaminya. Keadaan itu buat saya makin berhati-hati. Tapi perasaan susah nak sorok. Penghujung musim panas krisis melanda. Puan Sri mula perasan perubahan kecil. Suraya nampak berseri-seri sekarang. Tan Sri pun nampak ceria semacam. Puan Sri ni tajam pemerhatiannya. Korang berdua ada rancang kejutan ke untuk saya? Puan Sri ingat kami rancang parti ke apa? Tapi bila tengok kami gelabah, dia mula syak benda lain. Atau ada benda korang bincang belakang saya? Syak wasangka mula timbul. Petang itu saya bagi tahu Tan Sri, muka Tan Sri berubah keruh. Kena hati-hati. Zaleha tu, insting dia kuat. Kita kena jarakkan diri sikit. Saya makin takut. Satu hari Puan Sri tegur masa saya basuh baju. Suraya Tan Sri rajin bersenam ke sekarang seluar dalam dia kerap bertukar. Muka saya panas. Mungkin sebab cuaca panas kot Puan Sri kuat berpeluh. Ye, baguslah dia jaga kesihatan. Puan Sri macam percaya tapi saya dah mandi peluh sejuk. Puan Sri kadang-kadang renung kami semacam. Suasana rumah ni rasa lainlah, gumam Puan Sri. Keadaan tegang ni berlarutan seminggu. Akhirnya Tan Sri panggil saya. Suraya, kita kena berhenti, Zaleha dah mula syak. Kalau teruskan bahaya. Suara Tan Sri penuh risau. Tapi saya pun berat hati. Cuma saya tak nak lukakan hati Zaleha. Saya pun fikir benda sama. Sampai bila boleh sorok. Jadi kita putus. Itu yang terbaik. Untuk kebaikan semua. Tan Sri pegang tangan saya. Terima kasih Suraya. Bagi saya rasa perasaan ni di hujung usia. Saya pun terima kasih Tan Sri. Begitulah berakhirnya hubungan singkat kami. Keputusan bersama sebab takut pecah tembelang. Sedih ada, tapi lega pun ada. Tak payah tanggung dosa dan rasa bersalah lagi. Kami kembali jadi majikan dan pekerja. Tapi bila terserempah renungan mata tu, masih ada rasa. Dah 3 bulan berlalu. Mula-mula memang kekok. Tak tahu nak buat muka macam mana. Tapi lama-lama okey. Puan Sri tak tahu. Hal sebenar cuma anggap suasana pelik tu sementara je. Suraya Tan Sri nampak pendiam balik sekarang. Kata Puan Sri satu hari. Mungkin penat kerja kot, saya jawab ringkas. Pedih juga hati Tan Sri pun mesti rindu momen tu. Kehidupan kembali tenang. Hantar kopi pergi pasar dengan Puan Sri, tapi satu benda kekal berubah hati saya. Pengalaman di usia 55 tahun tu buat saya rasa hidup semula sebagai wanita. Kadang-kadang terserempak Tan Sri di koridor atau taman mata kami berbicara. Suraya okey? Okey, Tan Sri. Saya pun okey. Dialog ringkas tapi penuh makna. Kami rindu. Tapi tahu batasan adalah yang terbaik. Puan Sri layan saya baik macam biasa. Walaupun hubungan dengan Tan Sri dah tamat, kasih sayang saya pada keluarga ni tak berubah. Cuma sekarang bila tengok cermin, saya nampak wanita yang lebih yakin dan bertenaga. Pengalaman singkat tu beri semangat baru. Kadang-kadang teringat juga kenangan manis tu tapi rasa malu pun ada. Ialah bercinta dengan suami orang pada usia 55 tahun. Memang salah. Niat asal sebab sunyi dan ingin tahu, tapi ia tetap pengkhianatan. Walaupun Puan Sri tak tahu, saya tetap rasa berdosa. Sebab tu sekarang saya kerja lebih rajin. Nak tebus dosa. Saya jaga keluarga ni sebaik mungkin. Saya berjanji takkan melampaui batas lagi dengan Tan Sri. Tua-tua pun kena ada iman dan akal. Sekarang kami jalani hidup masing-masing.
Saya sebagai pembantu rumah Suraya yang setia, saya dah tersilap langkah tapi dah kembali ke pangkal jalan. Ini adalah kisah benar tentang kesilapan saya. Semoga tak berulang lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah Suraya pembantu rumah di kediaman Tan Sri Halim. Kalau ada yang sudi dengar sampai habis, tolonglah subscribe dan like serta tinggalkan komen. Saya dah dengar. Ia sangat bermakna bagi saya.